من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mencipta, mengurus dan mentadbir bagi sekalian alam. Syukur kerana memilih kita menjadi insan, memilih kita menjadi khalifah, pengganti dia di atas muka bumi ni, juga di alam ni, dengan tujuan utama untuk kita merasakan nikmat keberadaan kita di dunia ni, merasakan berbagai-bagai nikmat di dalam wujud kita. Dapat melihat satu nikmat besar yang Tuhan sediakan pada yang wujud macam kita ni, wujud yang mengetahui. Dia bagi kita dapat melihat, dan dengan apa yang kita lihat, kita dapat ketahui bagaimana Allah Ta'ala mengurus dan mentadbir seluruh alam dengan yang diberi kepada kita dapat melihat. Seluruh alam kita dapat tengok di luar sana dan di sini, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, kita dapat melihat. Kerana nikmat melihat itu satu nikmat besar yang dikurniakan Tuhan. Dan dia letak pada kita melihat itu ada pada mata kepala. Dan ada satu lagi yang tersembunyi di balik melihat, iaitu pada mata hati, basirah. Penglihatan daripada mata hati dapat melihat. Dan dengan penglihatan mata hati, kita jadi manusia yang dapat mengetahui dan mengenal. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala beri peluang kepada kita untuk dapat mengenal. Dan kita diberi peluang sekarang ni dan sampai bila-bila untuk dapat mengetahui akan Tuhan, mengenal akan Tuhan di balik apa yang dia dedahkan, apa yang dia perkenalkan kepada kita daripada sifat-sifat dia, juga daripada bekas-bekas perbuatan dia, juga daripada nama-nama dia. Maka terkandung semua itu nak menyatakan tentang diri dia, Allah Azza wa Jal. Kita juga diberi dengan satu nikmat yang besar juga, iaitu dapat mendengar. Sami'tu, kita dapat mendengar. Dan dengan mendengar itu menjadikan kita ada kefahaman, pengertian atas apa yang kita dengar, dengan berbagai-bagai bunyi yang mendatang ke telinga kita sampai kepada hati kita.
Dan dengan pendengaran juga kita boleh mengetahui segala sesuatu. Juga Waalaikumsalam, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita nikmat dapat bercakap, mutakallim, bercakap, berkata-kata dengan bahasa yang kita fahami. Dia mengajar kita satu persatu tentang benda-benda yang dia cipta supaya kita ketahui dan dapat kita memilih sesuatu yang sesuai dengan kita. Dan berbagai-bagai nikmat yang lain yang dianugerahkan Allah. Sejak mula kita dicipta sehinggalah sekarang dan sampai bila-bila, kita tetap dalam merasai nikmat kurniaan Allah. Maka sebaiknya letaklah diri kita pada tempat orang yang tahu nak mensyukuri. Jadikanlah diri kita ini asyakirin, hamba yang sentiasa berterima kasih kerana menikmati semua nikmat yang dianugerahi Tuhan kepada kita. Untuk masalah hidup kita, untuk keselamatan, untuk kemudahan dalam kehidupan, insya-Allah. Baik. Hari ini kita nak baca kitab Penawar Bagi Hati kot, insya-Allah. Muka surat berapa hari ni? Malam ni muka surat 123. 150? 23. 123. Jumpa Ustaz. Ya, sekejap. Alright. Sat. Okay. Seratus 23. Bab Betul. yang ke-7. Sabar. Bab yang ke-7. Pada menyatakan kasih akan dunia. Hubud dunia. Cerita kasih akan dunia. Mula-mula kita kena tengok macam mana cerita kasih dunia ni boleh sampai. Boleh ada kat kita. Sebab waktu kita dijadikan Allah Ta'ala dalam bentuk roh, belum ada lagi kemanusiaan kita. Jadikan Tuhan dalam bentuk pengetahuan. Tapi kita dah mengetahui. Dan kita tak jadi manusia sempurna lagi. Belum dimasukkan roh kita ke dalam jasad. Maka kita tak mudah terpengaruh dengan yang lain. Tetapi bila roh kita dah bersatu dengan jasad, dia duduk dalam jasad, maka suka tak suka dia akan jadi serba sikit mudah terpengaruh dengan dunia yang dia hadapi. Ada 3 benda dunia ni. Pertama, bentuk-bentuk dunia. Ini salah satu dunia yang manusia mudah terpaut. Apa dia bentuk-bentuk dunia ni? Harta benda, wang ringgit, anak pinak, apa segala yang boleh menarik perhatian kita dalam hal keduniaan ini dinamakan dia sebagai bentuk-bentuk dunia. Itu satu benda hal dunia yang menjadi
penyebab besar kenapa kita cinta dunia. Dan dalam hal bentuk-bentuk dunia ni, dia sembunyi banyak benda pula. Dia ada warna-warni dalam dunia ni. Dia ada kerlipan kilau-kilauan. Dia ada benda-benda yang menjadi satu perhatian besar kita manusia ni. Maka dalam bentuk dunia ni bermacam-macam yang kita tengok dan menjadi pengikat kita, menjadi daya penarik yang kuat. Maka kita terpengaruh dengan bentuk-bentuk dunia. Kedua, kita terpengaruh dengan warna-warni dunia, iaitu benda-benda yang bersangkutan dengan puji-pujian. Bukan. Puji-pujian ni termasuk manisan dunia. Kita seronok dengan benda-benda yang menjadikan kita rasa terpuji. Maka kita akan cinta benda-benda tersebut. Sebab dengan benda tersebut, kita senang bila menerima puji-pujian. Dan ada manisan-manisan dunia. Benda-benda yang bersangkutan dengan hal keduniaan juga. Manisan dunia ini hiburan. Benda yang bersangkutan dengan hiburan yang boleh menjadikan kita terpaut, boleh menjadikan kita tergoda, kita mudah terikat dan paling susah nak keluar. Kalau kita tengok fenomena sekarang, kehidupan sekarang ni, manusia terlalu terikat dengan hiburan sehingga menjadi keutamaan bagi setiap manusia dalam hal berhibur. Maka ini yang menjadikan kita cinta kepada dunia. Dan dalam hal kita nak menikmati dia berpanjangan, kita akan cari jalan untuk nak pastikan dia tak hilang, kekal dengan kita. Maka kita berusaha untuk nak mengekalkan benda-benda tersebut agar kita dapat menikmati apa yang kita nak baca ni, iaitu cinta dunia. Kata pengarang kitab, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ketahui olehmu akan bahawasanya. Dia kata ambil faham, ambil tahulah. Bahawasanya dikehendaki dengan cinta dunia itu tiap-tiap barang yang di atas muka bumi daripada segala yang diingini. Setiap benda yang diinginkan oleh nafsu bersangkutan dengan iradat, kehendak. Bersangkutan dengan kehendak, tiap-tiap benda yang ada atas dunia ni yang bersangkutan dengan kehendak, iaitu nafsu. Iaitu tiap-tiap barang yang di atas muka bumi daripada segala yang diingini dan segala yang sedap-sedap dan segala mata benda yang ingin akan dia oleh nafsu dan haloba ia atasnya. Nafsu suka dan tamak dalam nak memiliki perkara-perkara tersebut. Kalau kita tengok apa dia yang jelas dan terang lah bagi kita. Nombor satu, wang ringgit. Ni terang lah. Bergaduh-gaduh manusia dengan duit ni. Tak kira orang, tak kira adik-beradik. Berebut pasal duit ni berbalah-balah. Sanggup saman menyaman. Sanggup kutuk mengutuk hanya kerana inginkan fulus mata wang. Tu pun kita ni Malaysia ringgit ni tak mahal sangat, taklah teruk sangat. Dalam tak teruk macam teruk ya. Kalau kita ni nilai sama macam dinar Kuwait, dinar dirham Iraq dan sebagainya. Lagilah kita ni kalau macam US dollar tu lagi mahal, lagi sakan berebut kita. Siang malam tak ada kerja lain, kerja berebut pasal duit. Orang-orang kaya kalau mereka sakit nak mati, anak-anak nanti duk bising pasal harta benda siapa nak waris. Pernah kita tengok cerita kan,
cerita 3 Abdul. Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub. Piramli bijak sungguh buat cerita tu. Betapa manusia terlalu pandang dunia sebagai keutamaan. Terlupa hubungan darah, hubungan adik-beradik itu dia lupa. Dia sanggup bergaduh kerana merebut harta benda. Harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang tua. Jadi inilah cinta dunia. Segala mata benda yang ingin akan dia oleh nafsu. Nafsu suka. Nafsu jenis mana? Nafsu yang buruk-buruk ni, 3 jenis nafsu. Amarah, lawamah, mulhamah. 3 nafsu ni. Yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Bahawasanya kalau kita tak jaga diri, kita mudah terikut dengan apa yang diruntunkan oleh nafsu amarah. Yang tak ada pada dia rasa bosan, tak ada, seronok semua. 5 duit pun seronok, seduit pun seronok, sekupang pun seronok, 2 kupang pun seronok, 5 kupang pun seronok. Tambahlah 5,000 lagi seronok, 50,000 bertambah-tambahlah seronok dia. Maka benda yang sedap-sedap yang diinginkan oleh hawa nafsu, yang paling besar sekali duit ringgit. Lepas tu harta, emas, perak. Benda-benda yang ada nilai boleh buat pertukaran menjadi duit ringgit, maka itu yang disukakan oleh manusia. Berpayah-payah. Tak ada lah orang sanggup mendulang nak cari emas di tengah-tengah hutan. Sampai kena kencing tikus pun tak apa. Pasal apa? Nak pergi cari emas. Sebab itu benda yang direbutkan oleh kebanyakan manusia. Kerana dah dapat saja tak cukup sikit. Dia kena banyak. Dia kena pastikan yang dia dapat tu banyak. Baru dia rasa puas. Tapi dorongan nafsu ni tak akan puas. Nama pun nafsu. Amarah, lawamah, mulhamah. Dia tak puas. Yang paling rendah sekali mulhamah tu pun masih lagi tak rasa bersalah dengan perebutan yang berlaku. Masih lagi tak ada rasa bersalah langsung. Itu sifat nafsu. Dan haloba ia atasnya. Haloba dia atas benda-benda tadi ni. Dan harta dan kemegahan. Itu adalah manisan dunia. Harta itu bentuk dunia. Kemegahan itu manisan dunia. Seronok bila dipuji Datin, Datuk, Tan Sri, Tan Tin Tun. Orang nak panggil tu dia jadi syok. Dia jadi puas. Jadi duk jagalah. Tak mau bagi hilang. Maka berebut-rebutlah. Tak pernahlah berebut hala nak bagi siap diri, nak berhadapan dengan Tuhan suatu ketika nanti. Tak bersiap. Tapi hal dunia ni takut hilang pulun sampai herot-herot. Muka putih bersih, jadi gelap gelemat berjemuk matahari cari duit. Jadi kita kena perhati-perhati sikit lah. Atasnya harta dan kemegahan itu setengah daripada dunia. Dia kata harta dan kemegahan itu adalah setengah daripada dunia. Tak setengah, itulah dunia sepenuhnya pun. Ada harta ni lain. Orang nak berkawan pun lain. Dah berkawan jadi lagu lain pula. Hormat pun jadi lain. Rasa mulia pun berlain sikit daripada orang yang tak punyai harta. Ada harta pakai pakai cincin beli dekat Gurkha pun orang kata elok. Tak cincin mahal. Pasal orang kaya. Setengah daripada dunia, 2 macam daripada segala berbagai-bagai dunia. Maka itu tanda pecahan-pecahan yang dia kata orang yang hubud dunia, cinta dunia. Atau kata dia bahawasanya dunia itu tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat kemudian daripada mati. Dia kata
Walhal semua orang tahu bahawa dunia yang dia cari dan dia cuba miliki dan telah pun miliki tidak dapat mendatangkan manfaat setelah datangnya kematian. Kecuali dia isilah harta benda tersebut, dunia tersebut ke jalan yang diredai. Dia redha, Tuhan beredha, agama redha, Rasul redha. Baru boleh ada pertukaran untuk keselamatan dia di hari akhirat kelak. Kalau tidak, tak ada apa pun manfaat yang diperolehi dengan dunia yang banyak yang kita ada. Sebab tak boleh dikira apa pun dengan dunia yang kita miliki. Sebab memang dia tidak ada nilai. Tak ada nilai langsung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, minta maaf lah, gatai belakang. Baik Kena Ustaz. karu dulu, tidak tak boleh duduk. Atau bahawasanya dunia itu tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat kemudian daripada mati. Lepas mati, hal-hal dunia tak mendatangkan sebarang faedah kepada kita. Tak boleh nak buat pertukaran dengan Tuhan untuk menjaga keselamatan kita selepas hari kematian kita. Kalau ada pun adalah yang dia gunakan dunia yang dia miliki kepada perkara-perkara yang bersesuaian dengan jalan hidup beragama. Hak tu boleh. Kan? Berbelanja dia terhadap harta dia ke jalan yang diredai Allah, mendatangkan kebaikan untuk diri dia, ahli keluarga dan masyarakat. Bolehlah diterima pakai. Dan akhirat itu tiap-tiap yang memberi manfaat kemudian daripada mati. Dia kata, hari akhirat ini sepatutnya memberi manfaat, memberi kebaikan yang banyak selepas kematian kita. Sekalipun di dalam dunia. Seperti ilmu dan ibadah. Dia abang. Tetap menjadi satu benda yang baik. Walaupun di dunia ni, itu saja yang ada dekat kita. Apa dia? Pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang hidup yang bersesuaian dengan agama, juga ibadah-ibadah yang diperintahkan, sama ada khusus maupun yang sunat. Maka itu menjadi satu benda yang boleh menjadikan kita rasa lega dan lapang di akhirat kelak. Lain pada tu, kita merasa rugi dengan adanya benda tu yang kita miliki. Tak bawa sebarang kebaikan pun pada kita. Maka ketika tu, jadilah kita manusia yang duduk dalam hasrah, menyesai. Menyesai yang tidak kunjung habis. Kalaulah aku tahu beginilah keadaan, ya tentu dulu aku belanjakan ke arah jalan agama ni. Menyesai lah. Lah ni dah mati, dah nak buat apa? Kan? Berbelanja kepada yang Allah Ta'ala redha, kita redha, Rasul pun redha, agama pun redha. Itu saja yang boleh menjadikan seseorang itu berlapang dada selepas mati dia. Tak gaduh dia nak susah hati, tak gaduh nak pening kepala dengan apa yang dia miliki semasa hidup dia di dunia dulu. Kerana dia bawa kepada akhirat, kepada keselamatan yang menjadikan dia lebih selamat dengan apa yang dia miliki. Dan seperti makanan yang menolong atas mengerjakan ibadat, tu juga dunia. Makanan yang kita ada, yang beri kekuatan, yang boleh menjadikan kita dapat beramal dengan selesa dan baik dengan makanan tersebut. Maka makanan itu adalah dunia yang menjadikan kebaikan untuk diri kita. Tak jadilah kerja asyik makan, tengok kembang. Kan? Lepas tu kerja, ibadat malas nak buat. Makan terlampau banyak, perut pun penuh, ibadat pun jadi segan nak buat. Maka yang itu boleh diterima pakai. Harta benda yang dibawa kepada jalan ilmu dan jalan agama,
boleh selamat. Jalan ibadah boleh selamat. Kalau harta benda yang tak bawa kepada jalan ibadah dan jalan ilmu agak menyedihkan dan merugikan kita. No? Yang mana hari-hari kita berubah. Kita makin tua, makin tak larat, makin lemah. Harta kita tak pergunakan dengan betul. Yang mana besok harta itu akan dituntut oleh Allah Azza wa Jal. Terhadap kita yang memiliki harta tersebut, ke mana kita bawa, apa kita buat, dari mana kita perolehi, bagaimana kita belanjakan. Maka itu yang menjadi satu kesedihan bila kita dekat nak mati mengenangkan harta yang tertinggal. Belum lagi diinfakkan kepada jalan agama, menjadikan hati kita jadi susah. Tanyalah siapa-siapa pun, mana yang lebih susah hati kalau duduk betul-betul. Tentu pada harta yang banyak, tapi tak diinfakkan kepada jalan yang benar. Maka menyusahkan dia, menjadikan dia payah dalam melalui proses kematian. Juga selepas kematian. Dan bahawasanya kasih akan dunia itu kelakuan yang dicela oleh syarak. Cinta dunia ni syarak tak bagi. Syarak cela. Cinta yang bawa sampai kepada kerakusan. Bawa sampai kepada tabiat keji. Bawa sampai kepada yang paling syarak tak bagi adalah kikir. Bawa kepada kedekut. Tak mau menginfakkan harta kepada orang lain atau kepada jalan agama. Itu yang dikeji sangat. Maka syarak cela perbuatan orang yang menyintai dunia dan adalah ia kepala bagi segala kesalahan. Kata pengarang kitab, harta dunia ni, cinta dunia semua ni adalah induk bagi setiap kejahatan. Dia adalah kepala bagi setiap kejahatan. Kita inginkan dunia kita itu berlebih-lebihan sampai kita terlupa diri kita, kedudukan diri kita, keselamatan kita, kehebatan kita untuk melalui kehidupan supaya lebih selamat, lebih tenteram dan tenang. Tak tercapai disebabkan harta yang kita cintai tak dibelanjakan kepada jalan yang diperintahkan Allah. Maka merupakan satu kerugian yang besar. Dan Tuhan pun kata, demi masa manusia dalam kerugian. Demi masa, demi kita yang melalui proses masa ni, kebanyakan manusia berada dalam kerugian. Khasirin, kerugian. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Beriman ni yang percaya setelah melihat, percaya setelah mengetahui, percaya setelah mendengar, memahami. Maka yang ni yang beriman. Percaya setelah dapat menyaksikan ketulinan, kebesaran Allah dengan terang dan jelas di hadapan mata dia. Maka keimanan ini saja yang tak merugikan manusia dalam hidup ni. Dan setelah beriman, wa'amilus salihah, beramal mereka dengan amalan-amalan salih. Iaitu mesti ada keikhlasan, mesti ada rendah diri, mesti ada tadarruk, rasa takut terhadap Allah. Lepas tu mesti ada warak. Itu amalan-amalan salih. Warak ni orang yang biasanya meninggalkan yang syubhat, apatah lagi yang haram. Dia takkan dekati kedua-dua ni sebab boleh merosakkan diri dia. Maka ini adalah kelakuan orang yang warak. Baru boleh jadi yang dikatakan tidak rugi. Kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh. Berpesan dengan kebenaran, bercerita tentang Tuhan. Tentang kebenaran Tuhan itu benda yang patut orang kena terima tentang benarnya.
bercerita tentang dapat mendekati Tuhan, bercerita tentang dapat melakukan segala perintah Tuhan. Maka orang-orang macam ni yang tak rugi dalam hidup dia di dunia ni. Lain pada tu, Tuhan dah sumpah dengan kerugian. Telah menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nazi'ah ayat 37 sampai 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Mafhumnya, maka ada pun mereka yang melampau akan yang harus kepada yang haram dan memilih ia akan hidup dunia dengan mengikut keinginan-keinginan yang diharamkan, maka bahawasanya api neraka Jahannam itu tempat kediamannya. Tuhan sumpah dah. Iaitu, adapun sekiranya ada di kalangan mereka yang melampau, iaitu yang tidak hidup bersederhana, hidup melampaui batas, akan yang harus, benda tu harus sajalah. Hal mengumpul harta dunia ni bukan wajib. Dia harus sahaja, tetapi sampai jadi haram. Menghimpunkan hal-hal dunia membawa kepada kita meninggalkan hal-hal akhirat. Lebih-lebih lagi kita meninggalkan Allah Ta'ala. Kerana sibuk dengan kita mencari dunia untuk mendapat kepentingan-kepentingan dunia. Maka daripada perkara itu jadi harus terus sampai kepada haram. Dan mereka ini pula, ia akan hidup dunia. Dia memilih untuk hidup di dunia dengan mengikut keinginan yang diharamkan. Dia akan ambil benda-benda yang syarak tak benarkan, yang manusia tak benarkan, apatah lagi yang Allah haramkan. Maka dia cari yang tu. Maka yang layak bagi orang-orang sedemikian, kata Allah, hanyalah Jahannam. Iaitu neraka Jahannam sahaja adalah tempat kediaman dia. Wa ya'udzubillahi min zalik. Kita minta lindung dengan Allah atas perkara ni. Sebab kita dalam hari-hari sedang melalui proses pembersihan ni. Sebab lagi lama usia dunia ni, lagi kuat daya tarik dia terhadap manusia. Lagi susah manusia nak keluar daripada tarikan-tarikan dunia. Dengan berbagai-bagai penambahan benda baharu dalam hidup manusia sekarang ni dan yang akan datang. Menjadikan dia susah untuk nak meninggalkan dunia tersebut. Jadi macam mana dia nak mati? Tuhan kata, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam erti kata yang lain, Tuhan dak kita jadi orang yang kenallah kamu kepada Tuhanmu. Haqqa tuqatih, dengan pengenalan yang betul. Kenal betul, bukan tiru-tiru ke ikut-ikut. Wala tamutunna illa, jangan kamu mati. Tuhan kata, dia tak bagi kita mati lagi. Na illa, melainkan wa antum muslimun, kamu benar-benar seorang yang selamat. Selamat dengan kita tidak membesarkan hal dunia. Lebih besar daripada hal agama. Kita letak dunia tu di belakang diri kita. Kita tak letak dunia tu di hadapan. Kita letak dia di belakang. Tak menjadi satu kewajipan besar. Maknanya dengan dunia ni bagi kita lah. Ada dengan tak ada sama naik saja. Ada tu alhamdulillah, tak ada pun tak ada masalah. No. Maka kalau nak duduk macam tu, jadilah kita seperti orang berpuasa. Maka puasa mengajar kita melihat dunia semacam tu. Orang berpuasa ni, dia tak mau apa pun, dia mau redha Tuhan dia aja. Dan dia nak dapat bila dia berbuka nanti. Maka orang yang ni di dunia dia tak mau macam tu lah. Macam mana dia berpuasa tu. Supaya nanti dia berbuka, dia dapat di akhirat nanti sesuatu yang sangat-sangat dia ingini. Maka jadilah seperti orang yang sedang berpuasa.
Baru boleh menolak dunia. Kalau tidak, dia duk main lah. Bak makan saja tuan-tuan. Macam-macam kita ni. Makan kuih, sat lagi kek, sat lagi cucuk, sat lagi yang tu, sat lagi yang ni. Makan je. Tak habis dengan kuih manis, nak kuih pedas, nak kuih payau, nak kuih tawak, nak segala mak nenek. Maka Allah Ta'ala anjurkan berpuasalah kamu. Itu pun kita selamatlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Puasa tak berterusan, tak sama macam Nabi Daud alaihi salam. Sehari puasa, sehari berbuka. Dah 150 hari kita berpuasa, 150 hari kita berbuka. Kena puasa lagu tu, barulah berat badan tak naik. Tak payah pergi gym, tak payah pergi senaman lah. Berat badan setiasa duk maintain. Pasal apa? Duk buat puasa. Jadi bukan senang nak puasa ni tuan-tuan, melainkan ada kekuatan betul dalam diri. Maka begitulah kalau kita nak tolak dunia ni, kena jadikan diri kita seperti orang yang berpuasa. Nak jaga hubungan baik dia dengan Allah, dia persetankan hal-hal dunia tak menjadi keutamaan. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafirun minha syurbata ma'in." Atau kama qala, jika ada di dunia itu menyamai pada sisi Allah sebelah sayap nyamuk, niscaya tiada memberi minum ia akan kafir daripadanya sekali minum air. Kalaulah dia nak habaq kata dunia yang kita duk cari ni tak lebih dia daripada berat sebelah sayap nyamuk. Kalau bukan berat macam tu lah, orang kapiak pakai tak minum air lah. Tapi taklah berat sangat dunia ni. Mudah bagi Allah Ta'ala sediakan dunia untuk semua orang, termasuk kafirin, orang-orang yang menentang, keingkaran yang besar. Termasuk mereka pun dijaga Tuhan sebab dunia ni bukan mahal sangat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain melainkan kehidupan yang kosong dan menipu kepada mereka yang terpedaya. Jadi orang-orang yang terpedaya saja yang gemar dengan dunia ni. Gemar dengan muzik, gemar dengan sanjungan dan pujian, gemar dengan harta benda wang, ringgit, emas, perak dan sebagainya. Orang-orang ni saja yang tak faham kata dunia tidak lain melainkan kekosongan yang menipu pada mereka yang terpedaya. Jadi kita Allah Ta'ala bagi kelebihan besar dalam hidup kita memahami tentang kekotoran dunia dan kemusnahan dia kalau kita cuba nak cari juga. Saja kita suka nak tempah susah. Saja kita suka nak tempah berat dalam hidup. Maka seelok-eloknya kekalkan jadi orang yang tak berapa berat sangat dia dengan hal dunia. Hadis tadi telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Suhail bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dan bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ad-dunya sijnul mu'minina wa jannatul kafirin." Kata Nabi, atau kama qala, bermula dunia itu penjaga bagi orang-orang beriman. Penjara bagi orang-orang, bukan penjara bagi orang-orang yang beriman. Dan syurga bagi orang-orang kafir. Terang Nabi habaq, seronok dunia ini adalah merupakan syurga, tetapi harga dia untuk orang kafir sajalah. Yang melihat dunia terlampau mahal itu, harga dia adalah syurga untuk orang-orang kafir. Tak ada yang indah yang membahagiakan. Mereka nak bahagia dengan apa yang dipandang, apa yang dirasa, apa yang
ketahui oleh jasad ni saja. Tentang kerohanian mereka tak peduli tu. Jadi sebab tu hal-hal akhirat tak penting bagi orang-orang kafir. Yang penting dunia ni, apa yang kita dapat di balik kehidupan dunia yang kita lalui sekarang ni. Itu yang penting bagi mereka. Sebab tu mereka sangat penting dunia. Orang-orang kafir kita tengok majusi lah. Orang-orang Cina, India apa ni. Apa yang penting? Mereka ada dunia. Tak kira laluan mana yang mereka dapat, mereka tak peduli. Daripada mana sumber tu datang, halal ke boleh ke tak boleh, tak peduli. Yang penting dia dunia dan mereka perlu kena dapat. Sebab tu mereka tak ambil kisah tentang baik atau tak baiknya sesuatu benda yang diperolehi. Sebab tu kita orang Islam sangat dititik beratkan tentang halal dan haram, sah dan batal yang kita ada, yang kita buat. Supaya besok tidak menjadi satu tuntutan besar bagi diri kita semua. Sebab bila Tuhan tuntut, dia tuntut dengan satu benda yang besar bagi kita untuk nak persembahkan. Susah kita nak persembah kat dia. Sebab berat tuntutan Tuhan ni. Dan hadis diriwayatkan oleh Muslim, Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan telah bersabda Nabi SAW, Ad-dunya mal'unatan wa mal'unun ma fiha illa dzikrallahi walahu wa aliman wa mata'allima atau kama qala. Kata Nabi, dunia yang ditinggalkan akan dia dan jauhkan. Dunia itu ditinggalkan akan dia dan jauhkan akan dia, dan ditinggalkan dan dijauhkan barang yang di dalamnya melainkan zikrullah, dan barang yang kasih Allah Ta'ala akan dia daripada segala taat dan orang-orang alim yang belajar ilmu. Kata Nabi, dunia ni sepatutnya yang ditinggalkan, tak menjadi satu perebutan yang teruk-teruk bawa sebagai kepada yang memudaratkan diri. Dan kata Nabi, akan dia dan jauhkan akan dia. Dan jauhkan dia maksudnya jangan duk rapik, jangan duk dekat sangat dengan dunia ni. Sebab dia lebih merosakkan daripada memberi manfaat, memberi kebaikan. Dan ditinggalkan dan dijauhkan barang yang dalamnya. Ditinggalkan maksudnya bila mati besok, semua benda-benda di dunia ni satu pun kita tak bawa. Dan semua terpaksa dijauhkan. Kita sebenarnya tak mau jauh lah, tapi benda tu sendiri dia jadi sifat dia tak ikut kita, ditinggalkan. Dan barang yang ada dengan kita ialah zikrullah, orang yang selalu mengingati Allah, dan barang yang kasih Allah Ta'ala akan dia. Dan apa saja yang Tuhan suka, maka itu saja yang menjadi rebutan bagi orang-orang yang cerdik akal dia. Daripada siapa? Daripada segala yang berlaku pada orang yang taat mentaati, dan daripada orang-orang yang mengetahui, orang-orang alim. Mereka ni saja yang ambil benda yang betul-betul penting. Apa yang penting? Kedekatan kita dengan Tuhan. Apa yang penting? Pengenalan kita terhadap Tuhan. Itu penting. Mustahak sebagai jaket keselamatan kita. Jaket keselamatan kita untuk nak hidup di kehidupan yang tidak ada kesudahannya nanti, iaitu alam akhirat. Maka kita perlukan pakaian yang sesuai dengan kita. Maka yang lain itu kita tinggalkan dan kita jauhkan. Supaya kita jadi manusia yang benar-benar berada dalam keselamatan. Yang betul-betul terkawal. Hidup penuh dengan kesederhanaan. Tak melampaui batas. Tak jadi sampai over. Cukup-cukup je kehidupan dunia dia. Sepatutnya begitu jadi dia. Pada kita manusia. Hadis
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ketahui olehmu, kata pengarang kitab, ambil taulah wahai para salik, para pelajar sekalian, bahwasanya seperti adalah dunia itu dicela, demikian juga adalah ia perhumaan bagi akhirat. Walaupun dicela, tapi dia adalah tempat ladang bercucuk tanam untuk hasil yang kita nak guna, nak tuai untuk akhirat kita. Dia adalah perhumaan, iaitu tempat ladang bagi akhirat, sebagai mengetahui engkau, mengetam engkau tempat kita ambil hasil pada akhirat akan barang yang engkau tanam di dunia ni. Jadi dunia ni tempat kita menanam, akhirat tempat kita menuai. Jadi nak selamat, tanamlah tanaman yang boleh bagi kita boleh selamat di akhirat kelak. Supaya jadi manusia yang tak menyesal kerana terbiar tanah tak ditanam dengan tanaman yang kita perlukan hasil dia. Kita asyik tanam dengan tanaman yang tak memberi kebaikan apapun pada kita. Maka kita berebut dengan suatu benda yang tak memberi manfaat sedikit pun untuk akhirat kita. Maka kita berada dalam kerugian yang besar. Akan barang yang engkau tanam di dalam dunia daripada segala amal yang baik. Maka apa dia yang kita tanam di dunia ni? Tentulah amal ibadah yang baik-baik yang diperintahkan Allah dan Rasul. Kita buat dengan kadar kemampuan diri kita untuk kita nak buat. Kita buat sebanyak mungkin dengan penuh keikhlasan menuntut keredaan Allah. Maka ini tanaman yang beri hasil besar dekat kita di akhirat kelak. Daripada kita duk berebut hal-hal dunia, berebut hal-hal yang tidak beri manfaat pun, malah akan membawa kecelakaan besar bagi kita di akhirat esok. Buat apa kita nak buat kerja-kerja lagu tu, kita tahu dah membahayakan, menyusahkan, memberatkan. Kita punya perangai buat tak tahu ni sebab kita ni jenis tak terantuk, lagi tak tengadah. Tak pernah belaga, tak tahu sakit lagu mana. Belaga sekali baru dia tahu. Jadi kita jenis lagu tu sebab tu buat tak tahu bila diceritakan tentang akhirat. Buat nganga, buat macam faham, tak faham, reti, tak reti. Walhal benda tu benda yang kita akan jumpa, kita akan berhadapan suatu masa nanti. Ketak badan kita bila melihat kita tak ada punyai amalan besar pun, kita tak ada apa nak dipersembahkan pun. Maka menyesal yang tak sudah. Menyesal kita jadi orang. Kalau jadi tanah pun bagus. Pasal apa tak ada tuntutan besar dekat kita. Jadi kita dah telajak. Kita tak boleh nak patah balik. Tumpang masih ada peluang bagi kita untuk kembali, kita baliklah. Sebelum masa diperintahkan balik tu sampai dalam keadaan kita tak ada persediaan apa-apa pun. Layaknya kita carilah persediaan sebanyak mungkin, sehebat mungkin. Hanya demi kerana nak bertahan lama di masa yang paling susah, suasana yang paling payah, keadaan yang paling berat, yang kebanyakan manusia tak mampu nak tanggung dengan azab Tuhan. Menanti untuk nak ditimbang saja beribu-ribu tahun. Setelah tu nak timbang pula beribu tahun pula. Maka cerdikkanlah diri kita jadi orang yang betul-betul mukallaf dan mumayyiz. Melakukan kerja-kerja keselamatan. Melakukan tanam-tanaman yang baik untuk tuaian yang baik suatu ketika nanti. Bukan setakat kita saja untung, tapi saudara mara kita, adik-beradik kita, sahabat andai kita juga untung. Dengan sikap kita yang sedemikian mengambil berat hal-hal akhirat melebihi daripada hal-hal dunia. Malah dan tak kisah pun dengan dunia yang dia miliki, dia buat tak peduli saja. Ada ke tak ada ke aku tak ambil tahu. Yang penting aku ada akhirat. Yang penting akhirat aku tahu dah aku boleh selamat. Itu yang lebih penting untuk dia. Orang macam ni kira cerdik, orang yang sangat cerdik.
menilai sesuatu pada asalnya. Benda tu perlu dinilaikan. Maka diri dia yang hebat ni dia tak biar berlalu begitu saja. Dia tak akan masuk usia tua. Melainkan dia isi sesuatu yang bersesuaian dengan usia dia. Untuk dia menemui Tuhan dia. Paling tidak dia belajar ilmu mengenal siapa Tuhan dia. Paling tidak kena ada hak tu. Sekurang-kurangnya kita tahu tang mana kita nak pergi, kat mana kita nak berhenti, kat siapa kita nak menghadap. Tapi kalau hak tu tak ada, hal-hal lain, terusah kita nak sembang lah, tak lepas lah. Hal-hal kita dengan Tuhan pun kita letak di tepi, tak menjadi satu kepentingan, satu benda menjadi perbahasan dekat diri kita tiap-tiap hari. Apatah hal-hal yang lain, nak buat apa? Tuhan nak buat apa? Hal-hal lain daripada kita tak penting. Yang penting dekat kita, sejauh mana kita berkehendak untuk nak dekat dengan dia, sejauh mana kita berkehendak untuk nak kenal dia. Betapa bersungguhnya kita untuk nak kenal Tuhan tu. Hak tu yang penting. Dan dengan keadaan tersebut, kita menjaminkan diri kita dan masa depan kita berada dalam keselamatan. Sebab apa? Sebab rasa takut, rasa khauf, rasa takut yang tinggi. Maka dengan perbuatan-perbuatan amal baik kita itu, menjadikan kita ada rojak, ada pengharapan. Setiap rasa takut itu ada pada seseorang, ada tiap-tiap orang tu, pasti ada pada dia pengharapan. Maka biarlah sikit, tapi dia kemas betul. Tak semestinya nak banyak. Kalau tak kemas sungguh-sungguh, biar sikit cukup lah. Tapi kemas. Ini harap kebanyak, tak ada nilai nak buat apa. Tengok muka pun kesian. Nampak macam muka orang, tapi bukan orang. Pasal bergaya macam orang, tapi sebenarnya bukan orang. Orang dia tak macam tu. Tengok dia, kita tahulah ni nilai muka manusia, bukan nilai muka yang macam manusia, tapi bukan manusia. Kita tak mau duduk lah macam tu. Sebab jin pun dia boleh transfer jadi macam manusia. Takut kita duduk dalam rangkaian jin. Kita tak jadi yang sebaiknya, seperti jadinya diperintahkan supaya Muhammad jadi seperti Muhammad. Kita pun diperintahkan supaya mendekati dan menjadi diri kita seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang dan betul dengan kehidupan. Taklah kita duk mereka-reka kehidupan dengan berbagai-bagai rekaan yang kita ada. Kunun-kununnya untuk nak mencapai keselamatan dalam hidup. Tapi yang kita jumpa tetap kemusnahan. Sebab satu hal sahaja. Cinta dunia. Yang saya sebut tadi tu. Hanya kerana tu sajalah. Kita jadi manusia yang merugi daripada hari ini, hari-hari yang sebelum ni dan hari-hari yang mendatang. Kita berada dalam kerugian yang sangat besar. Kerana tak berada pada kedudukan kita yang betul sebagai seorang insan, sebagai hamba Allah, sebagai perutusan Allah, sebagai pemberi rahmat untuk hamba-hamba dia yang lain. Sebagai pemegang amanah terhadap amanah yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Dengan semua amanah yang besar-besar, kita tak dapat nak jalankan dengan betul. Maka kita telah meletakkan diri kita berada dalam serba kepayahan. Maka kita mengharapkan ada kekuatan untuk kita boleh nak berubah menjadi seseorang yang benar-benar hamba kepada Allah. InsyaAllah. Okey, kita berhentilah tang tu tanda saat tarikh hari ini, insyaAllah. Nanti kita sambung. Tak habis lagi. Syarah tu masih ada lagi. Ya, silakan tuan-tuan. Ya, Siti, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ada tak situasi yang macam sebab tadi Ustaz kata bentuk dunia kan, contohnya untuk pasangan suami isteri. Ya. Adakah bagi seorang isteri, adakah suami tu adalah bentuk dunia untuk dia? Dan adakah contoh isteri tu dah berakhlak, ikut syariat,
baik taat kepada suami dia. Tapi dia tak, sebenarnya dia dah, akhlak dia tu dah macam mengenal Allah, tapi dia tak tahu pun itu ilmu mengenal Allah. Maksudnya dia tak mendalami ilmu mengenal Allah dan dia tak tahu pun itu sebenarnya Okey, tak apa. ada. Dan macam mana tempat Yang penting dia dah bersiap menjadi seorang muslimah yang diredai Tuhan. Itu yang penting. Yang penting ada pada dia keimanan yang betul, dan sebelum dia mendirikan rumah tangga, dia ada serba sedikit asas pembelajaran dia tentang menjaga keimanan, ketakwaan. Dan bila dia bersuami, dia jaga betul suami dia. Dengan akhlak dia jaga dulu. Supaya tuntutan besar tak sampai dekat suami. Dan suami terlepaslah sikit daripada tuntutan besar-besar kerana dia sendiri dah ambil jalan untuk menjaga diri dia sebagai seorang muslimah. Lebih-lebih lagi bila bersuami, lagilah dia jaga, itu lebih baiklah dan lebih mudah untuk suami itu. Namun si suami itu dia kena jadi suami lah. Maksudnya mengajar, memberi didikan, memberi pelajaran, memberi kefahaman kepada si isteri tentang hala tuju seorang muslimah seperti yang dikehendaki oleh Allah dan agama dan Rasul. Supaya senang suami itu dalam usaha dia nak menjaga rumah tangga, anak dan isteri. Lebih mudah bila mendapat isteri yang ada kefahaman asas tentang keislaman dan keimanan. Itu lebih mudah. Jadi tak perlu nak kena teruk-teruk si suami ni. Kalau tidak, dia kena teruk nak bagi tahu. Sebab bila dia tak bagi tahu, si isteri ni dia kadang ikut emosi dia ikut nafsu dia, rebah lah. Hal-hal dunia pun dah boleh rebah dah, tambahlah hal akhirat pula. Jadi untunglah pada isteri yang memang ada pada dia asas keagamaan daripada dia zaman anak dara lagi sampailah dia kahwin. Meringankan semua orang, terutama suami dia. Sebab tuntutan besar mesti sampai pada suami. Dia ajak tak lagi. Tapi kalau dapat suami yang mau mengajak, alhamdulillah. Lebih beruntung lah. Terima kasih Ustaz. Itu situasi yang pertama. Kalau situasi yang kedua, kalau si isteri dapat suami yang di sebaliknya dan dia masih mengekalkan perkahwinan tu sebab dia rasa situasi yang dia berada dalam perkahwinan tu yang akan menguatkan dia hubungan dengan Allah dan kembalikan kebergantungan dia kepada Allah. Ya, dapat isteri macam tu, beruntunglah suami itu. Tapi isteri itu sebenarnya berada pada landasan ujian yang cukup tinggi lah. Sebab dia nak kena jaga semua, dia nak kena buat semua hal. Itu adalah kerja suami dia. Mendidik dan mengajar. Itu kerja suami, bagi tahu kan. Tapi suami tak buat, isteri kena buat. Merupakan satu ujian berat untuk si isteri itulah. Tapi pasal dia tahu kata, perkahwinan itu satu benda yang besar dalam Islam. Perkahwinan ni satu benda yang paling besar dalam Islam. Bila Nabi duduk dengan syaitan, Nabi duduk dengan iblis. Ketika iblis diarahkan datang berjumpa Nabi, menceritakan kepada Nabi tentang perkara-perkara yang dia suka untuk Nabi ceritakan kepada umat. Perkara-perkara yang iblis suka dan perkara-perkara yang iblis tak suka. Maka salah satu dari perkara besar adalah menghasut pasangan suami isteri supaya melakukan perceraian. Itu benda yang paling besar dimenangi oleh iblis. Dalam dia duk buat kerja-kerja menghasut dia tu, kerja paling besar sekali apabila dapat menghasut pasangan suami isteri supaya cari jalan untuk berpisah. Kerana berpisah itu merupakan satu perkara bersalahan dengan nilai Tuhan, iaitu nilai Rahman dan Rahim. Terputus nilai itu. Sebab tu Tuhan kata, perkara yang dia tak suka. Nabi kata, Tuhan kata perkara yang
tak menyenangkan dia, tak memberi satu benda baik pada dia adalah penceraian. Walaupun dianya tak salah, tapi adalah satu benda yang sangat-sangat tak digemari untuk dilakukan. Maka itu yang iblis suka. Jadi isteri yang faham yang ni, dia menjaga juga hubungan suami isteri. Biarlah dia tanggung sikit bahana kesusahan menghadapi kehidupan bersuami isteri, dapat suami yang alai-balai macam tu. Dia bertahan dan sabar kerana dia faham yang ni. Alhamdulillah, syukur. Dan macam mana dengan pendapat masyarakat yang mengatakan bahawa jika si isteri tu bertahan, dia memudaratkan. Kalau nak tunggu pendapat tu selesai, agak-agak bila masyarakat nak selesai daripada bagi pendapat dia, bah? Habis. Lintang pukang habis rumah tangga dalam sesuatu tempat kerana nak mendengar kata masyarakat. Tapi tanya iman dia, tanya kekuatan hati dia, sejauh mana dia beriman kepada Allah, persetankan dengan apa orang nak kata. Pasal yang penting Allah Ta'ala redha. Dia nak jaga sebab ini keredaan Tuhan. Itu lebih baik, lebih selamat untuk dia. Betul Ustaz, saya setuju. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, sama-sama insya-Allah. Baik Puan. Apa nama Umi Temasik? Ya. Amin nak cerita apa? Kak Fia angkat tangan Ustaz. Ya, silakan. Fia, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, further to Siti punya soalan tu semua, Puan Ya. Siti tu kan, saya nak tanya juga. Adakah bila suami yang tidak bertanggungjawab mengenai akhiratnya sendiri tidak dapat membimbing isteri ke jalan yang benar ni semua kan, tapi isteri masih orang kata setia, cuba untuk beritahu suami untuk solat lah, untuk melakukan ibadah lah, amal ibadah ni semua kan, tapi Ya. masih di-ignore. Ignore tu apa masih Buat tak tahu. buat tak tak layan. tahu. Buat tak layan ni semua kan. Jadi seolah-olah kaum isteri tu seolah-olah seperti bernikah dengan Firaun, yang Asia dengan Firaun. Jadi Ya. dalam konteks ini kita nak dapatkan reda Allah. Tetapi dalam Islam bila kita bernikah, kita sebenarnya redanya minta daripada suami kan. Tapi macam mana dengan suami-suami yang macam gini Ustaz? Mana yang memanglah hidup kita harus minta keredaan Allah kan, yang paling utama. Tetapi bila kita belum bernikah, mendapat reda ibu. Tapi bila dah menikah, macam syurga tu di bawah tapak kaki suami lah. Tapi kalau suami pun na'udzubillah min zalik kan, macam mana tu Ustaz? Boleh Ustaz explainkan? Saya kata tadi, Tuhan suka menguji, maka orang seperti itu, perempuan yang seperti itu adalah berada dalam ujian berat Tuhan. Perempuan tu kena bertahan sungguh, kena sabar sungguh, sebab tu ujian untuk dia. Bukan saja-saja Tuhan bagi, mesti ada nilai di balik yang dia tak ketahui. Tetapi dia dah boleh bersyukur, dan kalau kita jadi sahabat pun kita kena kata hang dah hebat dah kerana masih bertahan. Kenapa? Kerana aku rasa hang beriman dengan Allah. Sebab hang menjaga keimanan hang. Biar hang payah sikit tak apa. Jangan bagi terguris dan rosak iman yang ada. Itu lebih penting. Jadi orang macam ni, dia sentiasa diberi kekuatan untuk menahan atas apa yang berlaku kat diri dia. Okey, terima kasih Ustaz. Dan lagi satu, misal katalah mengenai keredaan tu macam mana. Okey, kita dah bertahan macam Ustaz cakap ni semua, kita dah lakukan. Sekarang kita masuk bab reda tu. Macam mana Ustaz? Patut tak kita kata, ya setiap malam kan kalau kita dah bersuami, kita macam nak minta reda dia, macam gitu kan. Tapi Ya. kalau suami yang gitu macam mana Ustaz? Faham tak? Yang penting kita minta redha. Minta tak redha? Yang penting kita tu minta redha tak? Saya tak tahu. Saya nak tanya Ustaz. Haruskah kita minta reda Saya dengan nak dia? tanya dulu. Kita minta redha tak dekat dia? Sepatutnya ya. Tapi tak minta kan. Bermakna kita nak tengok hak tak elok dia tu. Tetap redha tak sampai. Soal tak elok bukan kita yang tu, itu dia. Tapi pasal kita menjaga keimanan, kita menjaga apa yang Tuhan perintah, kita tetap minta redha walaupun kita tahu dia ni tak jalan dengan redha macam ni. Tapi tak penting, yang penting aku minta redha sebab hang suami aku. Hak tu yang penting. Sebab tu saya tanya, minta redha ke tak?
Kalau nak Okey. ikut, dia ni minta redha, dia duk macam tu juga. Nak tunggu dia berubah bila nak minta redha. Okey. Tapi misal kata kalau kita katakan malam, let's say malam, setiap malam kita kata, abang saya minta redha abang. Orang yang tak memahami kan, apa yang memahami lah, senang cakap, redha apa? Macam cara soalan dia macam, nak redha apa? You ni apa pasal? Buang tu biat. Kadang-kadang ada yang setengah orang kan yang tak memahami apa maksud Faham. kita tu. Faham. Macam mana tu pula Ustaz? Tak Sebab apa. Tu saya tanya. Bahagian kita minta redha tu ada ke tak lagi? kita kena minta. Kita kena minta. Soal suami kita redha apa? Bukan soal kita, yang tu soal dia. Bahagian kita dah minta dah kat dia. Dia tak Walaupun bagi, jawapan dia dia menghadap gitu. Tuhan lah. Dia kenal dengan Tuhan. Pasal faham tak buat sekarang. Walaupun dia cakap, kenapa dengan you ni dah buang tu biat Dia cakap pasal apa dia jahil. Kita nak berhadapan dengan orang jahil. Kita kena jangan jadi jahil semua. That's the word jahil. Okay. Kalau kita tak minta redha, maknanya kita jahil sama. Pasal kita kata minta redha, bukan dia nak bagi redha. Dia dengar lah kita minta, dengar. Dia faham lah kita minta. Dia tak faham, bukan urusan kita. Dia dengar lah kita minta. Bermakna bahagian hal kita dah lepas lah. Okay. Esok dia dengan Tuhan dia. Dan saya nak beritahu dekat puan, kalau dia macam tu besok, paling susah ketika dia nak menghembuskan nafas dia. Cukup susah. Okay. Jadi Tapi pasal dia manusia yang berani, dia laluilah hidup macam tu. Dia jumpalah dengan apa yang ada dekat dia. Dia tahulah apa yang berhadapan dengan dia nanti. Faham. Jadi dia kan dia tanya ke tak tanya dia punya pasal lah. Asalkan Dia punya kita hal, cakap minta. Yang penting kita minta lah kat dia. Okay. But at the Besok same time, kalau Tuhan tuntut, kita dah minta dah. Dia kata apa? Tak tahu lah. Dia macam tak faham je. Bukan urusan hang. Urusan hang dah minta. Kita kena clear dengan dia. Sebab nilai kita macam mana pun, kita sebagai isteri tak boleh hilang nilai isteri tu. Kena minta redha dengan suami. okay. Sekurang-kurangnya kita punya part dah terlepas lah. Suruh dia betul. beribadah. Itu yang saya nak sampaikan. Part kita dah selesai. Hal dia kita tak boleh buat apa. Sebab dia degil. Kita nak buat macam mana? Okay, faham. Okay, Ustaz, kalau di Malaysia kan, untuk meminta fasak lah boleh kalau suami tak memberi nafkah, tak bekerja dan sebalik-sebaliknya dan seterusnya, kita boleh minta fasak. Tetapi di Indonesia pula dia kata, ustaz lah, seorang ustaz tu cakap dalam Islam tak boleh sebab macam kalau dia tak bekerja, kalau dia tak bersolat ke apa kan, kita cuma sebagai isteri boleh menasihatinya, tetapi untuk meminta cerai itu tak boleh, dilarang dalam Islam. Jadi saya tengah confuse lah macam mana maksudnya tu. Betul apa dia kalau itulah yang ustaz tu kata, kalau suami tu mencederakan isteri tu, tak boleh minta pasal ke? Okey, ini bukan kata fizikal lah. Kirakan macam cuma tak solat, tak melakukan ibadah kepada Allah. Dia tak melakukan ibadah, tak boleh. Yang betulnya tak boleh. Dia tak boleh minta fasah kerana suami tak mau semayang. Sebab tu bukan urusan dia. Urusan dia sekadar bagi tahu saja. Nak buat tak buat, dia tak boleh kacau. Sebab itu bukan urusan dia, urusan suami. Tapi kalau fasah diminta atas berlebih-lebihan, melampaui batas suami atas keadaan sampai mencederakan, tak boleh, tu dia kena minta. Tapi kalau bab urusan ibadah tu kita boleh menasihati. Kita menasihati, betul. Itu terserah dia jugalah kirakan. Tapi kita tak boleh meminta lah. Abang lah. Kod orang lain abang, orang lain abang, kod dia tak mau dengar, kod isteri abang dia mau dengar, dia tak mau dengar juga. Kita tak payah buat apa. Kita abang lah. Kirakan ustaz tu cakap ada betulnya jugalah. Melainkan betul. fizikal being done baru kita boleh lah. Sampai mencederakan kita, menyusahkan kita, tak bagi makan, biak kita, biak anak-anak, sampai kita kena cari makan sendiri, lepas pun tak, lepas tu buat lebih kurang kita, itu kita kena pergi minta lah. Bersabit dengan kesalahan, mahkamah boleh jatuhkan hukum dekat dia. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama puan. Okey, apa nama? Silakan Umi, silakan Umi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tak ada soalan Ustaz? Tak ada. Baik. Apa nama? Silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Ustaz sihat sikit. Alhamdulillah, sihat. Tengkok pun macam baik lah sikit. Okey, bagus. Soalan saya, masalah tadi ada Ustaz cakap pasal takut kan. Tapi Pasal apa? pasal takut. Okey. Takut. Jadi masalahnya masyarakat kita ni dia lebih banyak takut dengan syaitan, Ya. iblis, siapa ni, hantu Ya. raya. Dia tak takutkan Tuhan pun. Dia Okey. lawak Lepas tu satu lagi takut dengan Tok Bomo, pergi jumpa Tok Bomo, pergi jumpa pawang. Tiba takut dengan orang macam tu. Kau tak takut dengan Tuhan. Kelakar ke? Kita di budaya kita dilatih daripada kecil lagu tu. Pening kepala. Lepas tu sanggup bagi duit dekat Tok Bomo, Tok Dukun, beratus-ratus. Just mengikut nak hilangkan orang takut. tu. Tuhan tak takut. Takut dengan padahal setan, iblis ni apa, jin semua ni standard dia bawah daripada kita jauh. Duk takut dengan benda tu. Dengan Tuhan tak takut. Dia patutnya manusia dia kena takut satu je. Dia takut dalam diri dia, kenapa aku tak kenal Tuhan. Dia takut kerana dia tak mengenal Tuhan dia tu, menyebabkan ketakutan yang lain sampai. Kalau dia takut sebab dia tak kenal, dia berusaha untuk cari jalan nak bagi kenal juga, hilang takut dia pada yang lain ni. Kalau tidak, yang lain tu pasti ada dengan dia. Sebab takut kenapa aku tak dapat mengenal Tuhanku, siapa Tuhanku. Dia takut dengan keadaan tu. Selamat sikit. Tapi takut tu tak ada, dia takut yang lain. Takut poket bocor hujung-hujung bulan, paling dia takut sekali. Itu macam adik-adik tu tadi tanya, takut dengan laki. Takut laki tak solat lah. Itu urusan dia dengan Tuhan dia. Tak ada, jangan get involved lah. Itu Tuhan tahulah macam mana urusan Tuhan dengan dia. Tapi kita tak payah involved. Kita buat sebagai isteri, kita buat tanggungjawab isteri. That's it. Apa tanggungjawab isteri, Ustaz bagi tahu kat mereka. Dia sebenarnya dia nak habaq kerisauan yang ada. Dia belum sampai ke peringkat nak tahu, peringkat tahu betul-betul lagi. Kalau dia tahu betul-betul, risau tu pun tak ada. Tapi dia tak sampai lagi, dia kena study sampai betul ya. Baru dia tahu erti nak takut apa. Allah Ta'ala tu bukannya benda dan bukannya sesuatu. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Tentu rasa gusar kepada sesuatu yang lain tak timbul kat dia, tapi belum sampai ke peringkat mendalam sampai macam tu. Belum sampai peringkat mendalam mengenal Tuhan dia tu. Jadi yang perlu kena ada dekat dia sekarang ni, dia duk cari jalan nak bagi dekat betul, faham betul, reti betul. Baru perkara-perkara macam ni tak timbul. Kalau tidak akan timbul lah masalah-masalah macam ni. Ini masalah nombor pada kemanusiaan ni. Kita boleh tengok, ambil contoh cerita Nabi-Nabi lah dengan isteri-isteri dia. Macam mana cara Nabi tu, isteri-isteri Nabi tu dengan Nabi. Ada juga kekeliruan dia, ada itu, ada ini. Tapi belajar daripada situ lah. Banyak pengajaran tu. Apa? Dia lagi banyak dia terima, lagi keterbukaan dia bertambah banyak untuk mendapatkan pengetahuan tepat mengenai diri dia dengan Tuhan dia. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Baik. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz sihat Alhamdulillah. Tak ada soalan juga lagi Ustaz. Tak ada lagi. Okey, baik. Terima kasih Bami. Baik, sama. Terima kasih juga Ustaz. Baik. Wan Ahmad. Tek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada soalan lagi Ustaz. Tak ada lagi. Okey, tak apa. Nanti ada cerita sikit. Okey.
Apa nama, dipersilakan Syira Rashid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada apa Ustaz. Ya, baik-baik. Terima kasih Terima Syirah. kasih. Baik. Hasni Awang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Hasni. Tak ada apa Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih banyak. Syazli Jamian. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Alhamdulillah sihat. Ada soalan lah Ustaz. Cuma ni Ya, lah. Cuma baik. dengar tadi sahabat-sahabat kita kan. Ya, Yalah harap-harap. Yalah kita dalam kelas dengan Ustaz Wan ni. Kelas Ma'rifatullah. Nak mencari. Nak mengenal Allah kan. ya, Bila kita dah kenal tu, insyaAllah lah persoalan-persoalan yang datang tu kita cuma nampak Allah je lah. ya, betul ya. Tak apalah ni Dalam- tak sampai perenggan tu lagi, bagilah depa luahkan apa yang depa rasa tu. Yalah Esok betul-betul. depa sampai Saya depa tak tanya arah. Yalah, saya faham lah keadaan gitu kan, masing-masing permasalahan manusia tu kan. Ustaz. Ya, betul. Dan dalam Quran pun kata manusia tu jadi bahan bakar api neraka. Jadi Ya. tak kita benda tu endorse je lah benda tu kan. Ya, betul. Cuma apa tu, yalah kita dalam seharian apa lagi yang kita nak tengok selain daripada sifat af'al dan asma Allah tu sendiri. Betul tak? Ya, betul. Jadi kalau nampak kat situ, tengoklah sifat al-mudil Tuhan tu. Dan yalah saya doakanlah masing-masing semua antara kita semua. Amin, insya-Allah. Insya-Allah. Permasalahan manusia begitulah. Kita tak boleh nak bandingkan, kita tak boleh nak itu Ya, isu-isu lain manusia, lain cara hadapi dia. lain manusia. Tapi saya lebih suka macam ni lah Ustaz. Aku turun ke bumi, langit bumi kan, menari-nari. Ya. Ya Ustaz. Allah Ta'ala turun di langit bumi dengan pakaian beragam dan melihat majlis tari menari. Itu cantik Bila tu kita sebenarnya. tengok hak tu, kita faham hak tu, tentunya kita telan semua yang mai. Pelan lah. Itu semua urusan tak terkeluar daripada urusan Allah SWT. Semua berada dalam qada dan qadar Tuhan. Tak ada Ya. satu pun boleh diubah. Melainkan Tuhan kata, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu tak boleh menentukan apa-apa yang kamu kehendaki, melainkan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah. Maknanya kuasa veto mutlak kuasa Allah. Kita tak Dan- boleh nak tweet sikit pun. Yalah Ustaz, yalah nasihat untuk diri saya jugalah. Kita apa juga keadaan susah, perih juga, balik dengan terima kasih dan sabar je lah. Ya, itu yang paling baik untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad ni. Baliklah dengan kesabaran. Sebab tu saya selalu cerita. Tuan-tuan yang kena masalah ni, satu ujian daripada Allah. Bukan Tuhan tak tahu. Bila Tuhan uji, bukan Tuhan tak tahu. Tuhan uji tu sebab kita tak tahu level mana kita duduk. Dia nak bagi kita tahu. Tang sinilah hang duduk. Baru kita boleh tahu, oh iman aku terang ni jawapannya. Terpulang dah dekat hang nak penat atau nak meredamkan dia. Sebab Tuhan tak buat untuk dia tahu, dia buat untuk kita. Ya. Kalau perhatikan betul-betul sesiapa juga yang menerima ujian ni, dia sepatutnya dia tu yang hebat lah sebenarnya. Allah pilih dia untuk ambil. Ya, mesti yang hebat. Mesti Lagi hebat. berat, lagi hebat dia. Betul-betul. Jadi hakikatnya yang menerima ujian-ujian tu sepatutnya dia kena bersyukur lah yang Allah tak bagi kat orang lain, dia bagi Ya, kat pilih dia. Tengok Dan kat Tuhan situ. kata kan, ayat Tuhan kata, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Ta'ala telah mencipta manusia dalam kepayahan. Dia habaq dah cipta dalam payah. Jadi apa yang manusia hadapi semua payah bagi manusia itu sendiri. Bagi Tuhan tak, bagi manusia tu payah. Jadi kalau kita nak duduk atas mudah, ya tak jadi orang ni dia kena ada sama banyak. Rasul-rasul banyak yang payah daripada hak mudah hidup. Nabi-nabi pun sama. Aulia-aulia pun sama. Kita orang macam biasa je, nak yang senang tu lebih.
Yang susah tu kita tak mau. Tapi saya dah bagi tahu di awal-awal pengajian dulu, sahabat lah. Kita tak tahu apa erti pahit, melainkan kita pernah rasa manis. Maka di manis itu ada nilai pahit, dalam pahit juga ada nilai manis. Jadi pahit bukan satu benda negatif. Manis pun bukan satu benda positif. Pada Tuhan dia nilai yang sama aja. Kita nak menerima macam mana? Nak membina diri kita mestilah dengan pahit dan manis yang kita hadapi. Kalau tidak kita tak tahu. Kalau kita jadi hamba Tuhan, kita duduk atas natural biasa saja, nature biasa saja, tak jadi ke benda, tak ada nilai kita. Kita nak pergi semayang, Tuhan dia uji macam-macam. Nak pergi semayang, dalam semayang dia uji lagi. Kalau cakap muka berlemuh kita ni, hari-hari kita kena test lah apa hari. Okey, Maujud silakan. Okay, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Belum ada lagi Ustaz. Belum ada, baik. Terima kasih. Ya, Muhammad Rafiq. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fiq. Tak ada apa lagi Ustaz. Tak ada apa. Okey, saya nak tanya Rafiq. Saya nak tanya ni. Itu hari yang Rafiq bagi dekat saya tu, kegunaan dia untuk apa? Dia macam dengan tuam badan bagi panas tu. Dia garam. Okey. Dia ada vibrate kan? Dia tak ada vibrate, dia panas Dia bagi panas. Okey. Cuma yang tu adapter dia tu kot Ustaz kena beli. Ya, betul. Baik. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ustaz. Terima kasih, jazakallah. Okey, Syahrul Nizam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pandangan saya tak tanya apa-apa lah Ustaz. Sebab apa, daripada sudut Ustaz cerita tu yang saya nampak pada sudut dalam wilayah ni tempuh rasa. Tu je lah yang saya nampak Ustaz. Ya, betul. Dia kata tempuh dan rasa ni, maka individu tu lah pandai-pandai. Ya, sendirilah. Sendirilah dengan Tuhan, hang sendirilah buat ke mana pun. Itu. Ya Ustaz. Baik. Itu je lah yang saya nampak pada sudut tu Ustaz. Baik, terima kasih Syarul. Ya, sama-sama Ustaz. Baik. Ya, Aisyah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada apa Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Baik. Ya, Faizal Ashraf. Faizal. Ya, Faizal, silakan. Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada apa Ustaz. Tak ada apa, baik. Terima kasih Ustaz. Yoshita. Ya, baik. Baik, Faizal. Kita silakan. Yoshita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada Ustaz. Alhamdulillah awak masa ni. Baik. Alhamdulillah, baik. Baik. Ya, Nur Suhaila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada soalan Ustaz. Tak ada soalan? Tak ada. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Sama. Ya, Alung, Port Sen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nak cakap Ustaz, cuma kalau dululah, kalau tengok persoalan-persoalan yang keluar daripada sahabat-sahabat ni, Alung pun lalui yang benda yang sama dululah. Kalau dulu ketat dada ni dengan makhluk keliling kan. Tapi kali ni lebih lah, dan masih ada lagi pun. Cuma kali ni lebih pada ketat dada bila tengok Tuhan pandang tu kan. Ya. Kita ada juga tapi hak lain lah. Bukan berat dengan dulu.
Bila tengok dalam ni pun, dalam sahabat-sahabat bagi tanya ni pun, Allah Ta'ala ambil berat tu, dia kata itulah pandangan aku pada engkau Along. Tu dia. Terima kasih banyaklah sahabat-sahabat semua, persoalan-persoalan yang ada dan kelas yang ada ni semua sekali, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz, semoga dipermudahkan. Baik Long, baik insya-Allah. Kita kena tahu Allah Ta'ala itu sentiasa memandang, dan dia pandang bukan baru pandang, dia pandang lama dah. Belum ada kita lagi, ada dah pandangan dia. Dan untuk pengetahuan kita semua, sekarang ni, saat ni, ketika ni, kita adalah apa yang Tuhan pandang. Agak-agak dia pandang kita macam mana? Contoh agak-agak. Macam mana dia pandang kita sekarang ni? Maka itulah yang terbit daripada diri kita. Maka itulah pandangan Tuhan. Kalau dah tahu kata itu pandangan Tuhan, apa yang kita nak komen? Yang pandang tu Tuhan kot. Yang pandang tu bukan Muhammad, yang pandang tu bukan siapa-apa, yang pandang tu Tuhan. Apa kita nak komen tentang pandangan Tuhan? Adakah dia menyatakan yang dia tak lengkap buat kerja? Adakah dia nak abang kata dia suka bagi kita jadi susah? Macam mana kita tengok? Terpulang pada sangkaan masing-masing. Betul lah seperti apa yang Allah Ta'ala sebutlah hadis kursi. Aku adalah seperti mana yang hamba aku sangkakan. Tentu nak sangka macam mana ikut suka. Jangan salah sangka. Satu lagi yang susah kita. Okey. Azra silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Basar, betul-betul. Senyum. Boleh senyum, kita senyum. Ya, silakan Azra. Tak ada apa-apa. Tak ada soalan, baik. Okay. Terima kasih Azra. Sama-sama, terima kasih. Ya Nur Syafinas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada apa nak kata malam ni. Baik. Terima kasih banyak Minta maaf, Syafinas. terima kasih. Baik. JR Family, apa dia? JR Family, silakan. Okey, kalau tak ada, Yeni Sairin, silakan. Yeni ada benda tak tanya? Tak ada. Zulkifli Dinan, silakan. Zulfikri Dinan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada apa-apa lagi Ustaz. Tak ada lagi. Baik. Terima kasih Zul. Syahril Ramadan. Maaf Ustaz. Ya. Okey, Yeni silakan. Maaf Ustaz. Assalamualaikum. Tak ada apa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada apa Ustaz. Tak ada soalan. Okey. Ya, persilakan Syahril Ramadan. Kalau tak ada, ni minta Jamal Taharim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekadar perkongsian sikit saja. Ya, silakan. Saya rasa dalam 3-4 minggu lepas Ustaz ada berpesan lah kepada para isteri supaya jangan bercakap kepada suami berjalan. Betul. Itu sebenarnya ilmu manusia lah kan. Sebab Ya. mungkin ramai orang tak tahu, tapi mungkin ada yang dah tahulah. Orang perempuan ni dia keistimewaan dia boleh buat kerja tapi dia boleh dengar lagi benda-benda lain. Panca indera dia memang sangat kuat. Jadi orang perempuan ni selalu sangka orang lelaki pun sama macam dia. Padahal orang lelaki ni kalau buat satu benda tu, dia akan fokus, dia tak dengar ada benda lain. Kalau nak cakap dengan orang lelaki, kena cakap depan-depan, dia pegang dia betul-betul. So, kalau cakap dengan anak perempuan, kita bercakap leka-leka tak apa. Tapi dengan anak lelaki, kena duduk depan dia, cakap dengan dia betul-betul. Kata tak dengar. Nak kongsi tu je lah. Perbezaan lelaki dan perempuan. Betul.
orang lelaki dia tak boleh, dia fokus tu, dia fokus lah, dia tak tengok hal lain. Orang perempuan ni dia punya antena dia banyak. Orang lelaki ni otak dia compartmentalize. Dia kalau fikir dalam kotak tu je. Kalau orang perempuan dia semua bersambung-sambung. Tuhan buat pun betul lah. Kalau orang perempuan satu je, orang lelaki juga cara dia pakai gitar semua, tak main ke dunia ni lah. Orang perempuan selalu marah kat orang lelaki sebab tu lah. Sebab dia perasan orang lelaki sama macam dia, pandai macam dia. Orang lelaki ni tak sama dengan perempuan. Dia tak boleh dengar. Betul lah. Setuju. Itu je Ustaz. Baik. Terima kasih Jamal. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Syarumi, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya ada sedikit soalan. Ya. Dalam surah Al-Fatihah, kita baca tu ada yang Allah bagi tahu dialah yang menguasai hari pembalasan. Ya. Dan dalam surah Al-Adiyat, dekat situ Allah bagi tahu tidakkah manusia ni tahu bahawa selepas dibangkitkan daripada kubur nanti, apa yang ada di dalam hati kita ni akan didedahkanlah dan dibongkarkan. Itu satu Ustaz. Lagi satu yang pasal takwa Ustaz. Ya. Pasal takwa ni dia berpasangan kan. Maksud saya ada perasaan takut dan juga perasaan berharap lah. So dalam kehidupan kita seharian tu, rasa takut tu mesti kena ada dalam setiap perbuatan kita Ustaz. Ya. Macam mana? Rasa takut kepada Allah tu mesti ada dalam setiap perbuatan kita lah. Ya, betul. Kalau tidak sempurna pelaksanaan kerja kalau tak takut. Kalau Walaupun kita tengah makan ke, tengah minum ke. Ya. Kalau dia tengah makan, dia takut dekat Tuhan sebab takut rezeki yang dia makan dia bersyubhah, bercampur baur. Dia risau, sekali jadi darah daging dia. So bagi setiap perbuatan tu kena ada lah, walaupun sekejap. Ya, kena ada khauf, rasa takut dekat Tuhan. Tapi kalau mengaji hakikat ni, kat Tuhan ni sepatutnya kita tak ada rasa takut. Kita kena ada rasa kasih. Sebab biasa yang berlaku kalau takut ni kita menjauhkan diri. Yang kasih tu kita masuk dekat. Sebab tu nak dapat nilai kasih betul itu tak mudah. Melainkan dengan latihan yang banyak kasih kat Tuhan ni. Kisah yang satu lagi tu Ustaz, yang selepas dibangkitkan daripada kubur tu, segala yang terpendam dalam dada tu, maksudnya ialah kalau kita biasa ingat ayat ni, maksudnya sebelum tak tahu ajar kita kan, jadi kita sentiasa usahalah untuk buang segala sifat-sifat yang tak baik tu kan Ustaz kan. Ya, tanggungjawab kita jadi wajib sebelum kita masuk bertukar alam, pergi ke alam barzakh, kita selesaikan perangai-perangai mazmumah yang dalam diri kita supaya besok tidak ada tuntutan. Jadi kalau kita tengok dalam kehidupan ni, ada orang yang macam dia nak minta maaf dengan orang tu tapi tak sempat Ustaz. Tu macam mana Ustaz? Tak apa. Ada rasa nak minta maaf tu dah betul dah. Nanti Tuhan uruskan dengan risau. Tapi kena ada rasa bersalah dan nak mohon maaf daripada orang yang dah dia buat salah. Kena ada rasa tu. Sebab rasa tu yang akan Tuhan kira besok. Hang tak ada rasa salah pun. Hang buat tak tahu. Okay Ustaz, tanya tu. Terima kasih Ustaz. Baik. Okey. Saya nak tanya soalan. Saya tak mau tunggu dah. Saya tanya terus, saya nak jawapan terus. Sebab tunggu sekali tuan-tuan kecoh. Tuan-tuan suka pergi tengok GBT. Sekali tuan-tuan suka pergi tengok suka pergi tengok AI ni. Lah ni saya nak jawapan terus. Saya tanya soalan ni, tuan-tuan bagi jawapan terus.
Nak tengok setakat mana tuan-tuan punya keberadaan dalam hal fik. Ni bukan hal tauhid, ni hal fik. Soal fik. Namakan saya 1 daripada 7. Bagi tahu dekat saya 1 daripada 7. Solat yang dibenarkan buat, dia tak ada waktu tahrim, waktu haram dia tak ada. Apa nama solat-solat tu? Dia tak ada waktu yang diharamkan. Dia boleh buat bila-bila masa pun. 1 daripada 7. Tahiyatul masjid. Okey. Nombor 6. Solat taubat. Solat taubat tak? Nombor 1, tahiyatul masjid, betul. Qadha salat, ya betul. Lagi? Solat jenazah. Ya, jenazah, betul. Tuan-tuan tulis lah, dah orang dah sebut dah tu. Solat tahiyatul masjid, solat qadha, solat tawaf, lagi 4. Gerhana. Yang tak ada waktu haram bagi dia, tak ada waktu tahrim. Solat wuduk Ustaz. Solat wuduk tak? Okey. Istikharah. Apa tu? Istikharah. Istikharah tak? Tahiyatul masjid betul dah. Solat tawaf betul dah. Solat qadha betul dah. Solat taubat Ustaz. Tak, solat taubat bukan. Jangan duk pergi tekan AI tau. Solat Satu musafir lagi. ke? Ya. Solat Ya, musafir. Ustaz. Solat sunat musafir. Solat sunat? Musafir Ustaz. Tak. Solat hajat Ustaz. Solat? Hajat. Solat hajat. Hajat pun tak. Solat gerhana betul. Solat gerhana. Boleh buat. Tahiyatul masjid, solat gerhana, solat tawaf, solat qadha. Ada lagi 2. Satunya adalah solat jenazah. Lepas itu satu lagi solat nikah. Solat sunat nikah. Dan bagi tahu satu tempat yang boleh solat apa saja, tak ada halangan, tak ada waktu dan tak ada yang menghalang dia. Di mana solat tu? Qalbu. Bukan. Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram, betul. Solat dalam Masjidil Haram tak ada waktu yang tahrim, tak ada waktu haram. Dia boleh buat solat apa pun di situ. Apa saja. InsyaAllah ada semua orang tahu dah tu. Tulis. Besok ada orang tanya, kita boleh habaq. Solat jenazah, solat nikah, solat tawaf, qadha solat, solat tahiyatul masjid, solat jenazah beritahu dah, qadha solat. Dan satu tempat yang boleh saja dibuat solat, tak kira bila pun, adalah solat dalam Masjidil Haram. Okey, alright. Tak apa, nanti kita ada lagi soalan-soalan cepu mah. Bagi Ustaz. kepala kita ada mah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi berkenaan yang sambung siapa tadi bertanya pasal ada rasa bersalah terhadap orang yang telah tiada, macam mana Ustaz? Mohon maaf pada saudara mara. Mohon maaf pada saudara mara kalau dapat cari lah. Kalau tak dapat cari, mohon maaf. Mohon keampunan daripada Allah. Minta disampaikan rasa bersalah kita ni. Bagi tahu kata kita memang bertaubat betul. Pastinya diampunkan. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama insya-Allah. Ya, apa tu Amin, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada apa-apa lah Ustaz, semua Ustaz dah jawab tadi. Tak ada apa-apa pula dah. Bukan dah sampai pusing-pusing sampai kat dia ada apa. Tengok-tengok tak ada apa pula dah. Dia saya tanya. Okay, tadi isu yang mula-mula tu kan, kita dari hal rumah tangga lah kan. Jadi untuk pak saya ni perempuan lah. Saya dilayan macam puteri tau Ustaz. Jadi untuk pak saya ni kadang bila suami tu elok, saya entang tak entang. Yang Ustaz kata yelah tak sedar diri kan kita ni. Jadi perbaiki saya dalam pelakuan untuk suami tu, saya pula yang jadi terbalik lah. Macam saya tak ambil pot pasal suami saya. Yang penting saya ambil dia pasal tanggungjawab saja. Jadi keadaan tu normal ke? Untuk yang biasa lah Ustaz. Kalau dah belajar ni dia tak akan kata normal lah Ustaz. Tanggungjawab selesai tak dengan suami? Untuk saya apa tanggungjawab isteri pada suami? Yang betul-betul dalam syarak. Apa dia tanggungjawab sebenar seorang isteri kepada suami? Hak ni, hak mana perempuan-perempuan yang ada suami, cuba beritahu. Apa tanggungjawab sebenar seorang isteri kepada suami mengikut hukum syarak? Santun ke Ustaz? Melayan suami, okey lagi? Sama lah, nafkah batin dengan melayan suami ni sama lah. Okey, lagi? Menyantuni. Tak. Kadang-kadang orang kasak dia tak pakai pun tu. Tak santun tahu mana pun. Tapi dia ada yang ni dia ada. 3 benda sebenarnya. Jaga makan minum dia. Okey lagi? Jaga tempat tidur dia. Okey. Setia Ustaz. Kadang-kadang ada tak setia pun, tapi kerja dia buat. Dia jaga tempat tidur suami, itu wajib bagi isteri. Jaga anak-anak suami, itu wajib bagi isteri. Jaga anak-anak suami, jaga tempat tidur suami. Lepas tu jaga hati dan perasaan suami. Kadang-kadang hak ni orang tak jaga. Suami baru balik kerja, penat tak habis, tak duduk lagi dia habaq dalam maklum sebelah rumah main nak pinjam duit. Semak dah agak-agak. Dia nak habaq, dia tak tahu. Dia tak tahu suami tu berlapang ke tak berlapang, dia tak tahu. Tapi hak tu tak jaga, kena jaga. Tadi adik abang mai di rumah, dia mai nak ambil motor. Lepas tu saya tak pergi, dia ambil juga. Semua tu bagi beban. Bukanlah macam tu, tapi contoh je lah. Yelah, nak contoh. Tengoklah, kadang-kadang adik suami mai di rumah, tak beritahu dekat suami. Adik suami yang lelaki mai di rumah, dia tak beritahu kat suami. Adik lelaki ni jiran tak kenal kata tu adik suami. Jiran duk ingat orang lelaki lain. Jiran cakap apa? Jiran tak tahu kata tu adik suami tu. Sebab tu apa kena habaq kat suami. Tadi adik mai. Sebab dia tahu tu lebih mudah. Jadi jagalah pelakuan seorang isteri tu bagi betul. Jaga tempat tidur, jaga anak-anak. Makan minum tu kadang-kadang tak jaga sebab kadang suami ni tak kisah sangat. Beli nasi bungkus lah, aku tak kisah.
Janji aku ada makan lah. Aku jenis tak bisa buat sendiri. Aku jenis dari kecil ayah mak aku jaga. Lah ni gila hang jaga. Ambil tengah hang tak masak tak apa. Tapi hang sediakan makan, aku boleh makan sudah. Ada suami jenis macam tu, tak apa macam tu. Okay Ustaz. Dan ya. Tak apa Ustaz, teruskan dulu. Dan dia kena jaga maruah diri dia. Si isteri ni. Maruah diri dia tu dia kena jaga betul. Hati-hati tu sampai berita dari orang lain kat telinga suami dia, salah. Okay Ustaz. Lagi satu macam dalam kedudukan ekonomi kan. Ya. Macam saya lebih lah daripada pasangan, okey. Jadi saya ni dalam belajar, saya nak tak kisahkan perbelanjaan saya ni. Tapi dalam saya tak kisah tu kadang saya macam kontrol dia macam dalam lama tu bukan aku macam macam tu lah maksudnya dalam masa saya kata saya nak belajar tentang belapan dada, orang kata apa tak kisah dengan suami ni, tak berkira. Tapi dalam masa saya tak sedar tu, cara saya tu buat dia stuck lah dengan family, dengan orang lain. Saya kata saya tak suruh pun pandang saya utama. Tapi pelakuan saya kadang kalau tak diutamakan saya akan berperangai. Dia still nak tunjuk kata dia tu sama dia nak kena orang tengok. Saya nak minta dihargai kot. Macam tu. Macam tu lah. Jadi tapi dalam saya belajar ni memang tak lepas lah Ustaz. Untuk keadaan tu saya akan saya cakap dengan suami saya tak minta pun, tak ada apa-apa. Tapi dalam tak ada apa-apa tu sebenarnya saya bagi suami saya terikat dengan saya dan tak boleh bebas untuk orang lain. Sebabkan dia ternampak budi saya yang saya belakang tabir dia dalam kehidupan. So kat situ bukanlah saya rasa kata menyalahi, tapi saya kadang tak seronok, tapi saya tak boleh buang kadang keadaan tu. Saya nak macam pandang aku ni, macam tu. Tu biasalah tu, natural dia benda-benda macam tu. Pada suami yang reti dia tak payah abang pun, dia memang duduk pandang pun. Tapi masalahnya pada suami yang buat tak tahu ni, dia kadang-kadang kena abang. Kalau tak abang, nanti suami buat pekak lah. Dia buat tak tahu lah. Tapi macam kesian ke dia lah, macam dia tersangkut lah macam family, kawan-kawan. Tapi bila ada keadaan tu lah, tapi saya kata saya tak apa, okey, saya bagi je. Tapi ada part-part tu saya macam terkeluar lah. Tengok Syazli jaminan tolong jawab, sabar-sabar je lah Ustazah. Pandai macam tu lah saya. Kadang saya kata, bila balik belah suami saya akan macam, tak ingat ke? Tak belah pun. Kadang-kadang dengan kawan-kawan ke apa. Hak tu biasalah. Walaupun dia cuba nak kata tak payah sebenarnya dia nak. Macam tu lah. Admin kena banyak sabar. Okay. Itulah macam saya dekat situ saya masih tak boleh buang lah. Proses lah. Tapi dalam proses pun jadi saya kalau belajar yang ni sepatutnya dah tak ada lah tu. Kalau kita belajar benda macam ni. Sepatutnya tak ada. Baik-baik doakan lah. Tapi itulah saya kesian kat dia macam belangan kawan-kawan. Baik kawan lelaki ke apa. Saya kata saya bagi je okey. Tak apa pakai apa. Tapi saya kena nama saya. Saya macam tak best aku ni. Tapi tak lepas ke situ. Tak apa. Tak lepas sikit. Lepas banyak. Okay, insyaAllah doakan. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih. Okey. Terima kasih banyak-banyak semua. Baik Ustaz. Moga kita bersua lagi insyaAllah. Doakan saya agar perjumpaan saya dengan pakar nanti membuahkan hasil yang baik insyaAllah. Baik Ustaz. Tak tahu nak tengok nak pasang stand ke atau nak buat bypass. Doa tuan-tuan semua ni mustajab. Bagilah saya boleh bercakap dengan pakar tu. Saya kalau boleh nak pergi buat di IJN, Institut Jantung Negara. Sebab di situ kru dia semua bahagian jantung lah, dia tak bahagian lain. Bagilah mereka bagi pelepasan untuk saya pergi buat senang. Di situ ada pakar semua.
InsyaAllah. Baik Ustaz, insyaAllah. Baik. Moga-moga dirahmati, diberkati. Terima kasih banyak tuan-tuan join the class. Terima kasih banyak semua yang mendoakan. Terima kasih banyak. Tapi itulah, saya pun tak tahu dengan sakit ni. Saya rasa macam kurang dah jantung ni. Tak tahu, rasa macam ada lagi kah jantung ni. Dah buat angiogram ni 2 kali lah. Tapi kalau diagram dia tunjuk tu sangkut lah. Tapi sehari 2 ni saya nampak macam tak ada pun simptom-simptom kata saya tu kena jantung. Tapi tak kisah lah. Dah peluang dia bagi kita berjumpa luar sembang macam mana pun. Okey, baik. InsyaAllah. Ya, Ustaz pernah cuba tak? Ya. Ustaz pernah cuba tak apa satu tumbuhan ni, dia ni dalam kitab pun dia ada cerita tentang tumbuhan ni. Nama tumbuhan ni pokok bunga kancing baju. Okey. Kalau yang tu tak pernah. Ustaz cari siapa-siapa yang ada tanam. Ya. Kemudian Ustaz ambil, Ustaz jemur, receh kan. Ya. Ustaz rebus. Ustaz minum air dia. Sebab khasiat dia di situ memang banyak. InsyaAllah. Memang banyak khasiat dia. Boleh kata kat situ dia memulihkan baliklah apa yang tubuh kita alami kan daripada dalaman ni. InsyaAllah. Saya cuba tengok insyaAllah. Kancing baju tu. Ya, kancing baju. Baik. Terima kasih semua. Moga-moga dalam berkat, dalam selamat, dalam berada dalam kemudahan yang disediakan Tuhan dalam hidup kita insyaAllah. Diberi kita dengan serbanya mudah. Dalam erti kata yang lain, diberkati hidup kita daripada awal sampai di hujung hidup. Allah Ta'ala berkati kita insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Amin dan semua yang hadir. Moga-moga kita dipermudahkan, kita diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi segala sesuatu yang mendatang. InsyaAllah. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa dhiyaratan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwati 'inda al hisab. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أعلم. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.